Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ini. Terima kasih kepada set kita. Terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Sebelum Nini meneruskan video, Nini nak minta tolong korang belanja like untuk video ni. Macam biasa, tekan selalu nanti tak ingat. Untuk hari ni, Nini nak cerita satu pengalaman yang dikongsikan oleh Syah. Syah ni adalah subscriber yang sangat setia. Dia ni pernah dah cerita satu cerita dulu. Hok mana tak tengok lagi, korang boleh tengok-tengok lah. Cerita dia pasal pusat pemindahan banjir. Dan kali ni bukan pasal banjir dah, pasal lain pula. Tapi cerita yang diceritakan ni boleh kata tak lama pun tikah dia dengan cerita hok banjir tu. Kita terus masuk ke cerita lah deh. Tak payah panjang-panjang. On count of 3, 2, 1. Selepas beberapa bulan daripada kejadian dekat pusat pemindahan banjir tu, terjadinya satu benda agak mengejutkan family Syah ni. Ada satu hari tu, bukan satu hari lah, 3-4 hari juga, rumah dia orang ni diganggu. Bunyi macam ada orang duduk jalan dekat atas zinc. Lepas tu ada tu bunyi macam orang duduk main guli. Atas zinc belakang lah. Bukan setakat tu lah. Bunyi orang duduk lari lah. Paling pedih sekalinya, paling geger sekali, macam ada orang akak zinc atas rumah dia orang ni. Lepas tu gembah. Tu geng 3-4 malam derek kena. Jadi kak, dia orang ni, Syah, abah dia dan juga ibu dia rasa macam terganggu dah lah. Dia bukan jadi takut dah, jadi serabut sebab tak boleh nak tidur balik malam dia. Dia orang ni tak tahan lah. Jadi kecek punya kecek, dia kata mari kita ita apa nama dok atas tu orang ko tak orang ko cara dah sakit hati dah ke. Jadi malam tu dia orang ni pun stay up lah. Walaupun keadaan tu agak mengantuk sangat dah sebab tak cukup tidur hari-hari, tapi kak tekad dah ni, tekad nak tengok gapo dia atas ni. Siapalah ada satu masa tu gangguan tu rancak. Bunyi lah unggal lah, guli lah, lepas tu duduk gembah zinc. Dia pun derah-derah lah tubik. Derah-derah tubik tu gitar kat atas bumbung ni. Duduk gitar punya gitar, bunyi ada, tapi tak ada pergerakan. Memang macam tak ada orang pun. Lepas tu ayah dia ni keliling lah rumah, duduk gitar atas zinc tu dia. Tak ada, clear. Selepas beberapa minit dia orang duduk tengok gitar tu, bunyi tu tiba-tiba hilang. Dan dia orang pun macam senyap lah mata nanti tengok dia. Tak bunyi dah. Lepas tu Abah Syah ni panggil lah ibu dengan Syah ni. Nak kecek lah semata. Yang menggosek ia ni agak merata dah. Seorang duduk tepi rumah, seorang duduk belakang dia. Dia orang pun kupu. Masa kupu tu abah dia pun ayat gini. Kita tunggulah semata. Kita tengok ada lagi ke duk bunyi tu. Tiba-tiba senyap. Ya, semalam 2-3 malam duduk gogeng-gogeng atas tu. Kita tubik nak tengok ni tak ada pula. Jadi ibu Syah ni dengan Syah ni kak ikut je lah. Dia orang pun tunggulah. Bila-bila duduk tak ada buat gapo pun. Tunggu gitu-gitu. Bila-bila liklah. Tak bunyi-bunyi.
dia orang pun decide untuk lepok lah semata. Masa tu lebih kurang pukul 12 dekat pukul 1 dah lah. Duduk lepok atas tangga tu saja. Buah-buah ni. Lepas tu betul lah dia sunyi lah ke, tak bunyi. Ambil peluang lah hal-hal duduk luar dah. Dia orang ni kedudukan dia orang dekat beranda tu. Dia orang akan nampak view depan rumah, of course kan. And depan rumah dia orang ni ada satu lorong untuk sapa ke rumah. Tapi kira boleh nampak jalan, nak jalan besar ke tak, jalan utama lah untuk masuk ke rumah dia orang ni. Kalau nak dekat, ada satu jalan shortcut. Daripada rumah ni boleh nampak lah jalan shortcut tu dan juga jalan utama untuk masuk ke lorong rumah dia orang ni. Jalan shortcut tu pula bukan kata clear molek, macam ada urut-urut tinggi dah. Dekat jalan tu ada pula lah pokok-pokok. Bukan kata clear lah, ada pokok-pokok agak besar juga. Masa dia orang duduk lepok tu gapo lagi duk tengok deh. Perhati je lah dekat lorong, dekat jalan, bila-bila duk buah. Masa dia orang duk perhati tu ke, tiba-tiba dia orang ni ternampak sesuatu. Ada satu macam orang duduk tengah jalan dekat antara dua pokok ni. Pokok tu dia macam duduk di antara jalan pitah tu, jalan shortcut tu. Kira kanan deh. Pokok tu besar. Tapi nampak lah ada macam orang duduk jalan situ. Orang tu pula duduk jalannya duduk ulai tepat awak sama. Orang tu dia pakai baju style macam baju hujan gitu. Baju huk labuh sampai ke lutut tu. Lepas tu lengan baju ni tutup semua tangan. Kepala dia pula dia tutup dengan hoodie tu. Lepas tu boleh tahunya orang tu duduk pergi mari Pak Tula sebab dia bawa lapus suluh. Dia duduk suluh halah ke bawah. Ibarat macam duduk cari benda. Hok memelekkan Syah dengan family dia ni. Bila orang tu duduk pergi mari duduk ulai alik Pak Tula tu lama. Bukan kata 5 minit duduk lah. Kalau kata nak cari benda, tak akan duduk main Pak Tula pergi mari gitu selama itu ke. Jadi ibu Syah ni pun ayaklah ke abah dia. Abah dia acu kita tengok gapo nama tu duduk ulai alik duduk situ. Dah lah lama setengah jam dah kita duduk tengok dia ni. Nak cari kapo dah gelap tu. Lepas tu abah Syah pun terus bangun dari tempat duduk dia, turun tangga pakai selipar. Bawa je abah Syah paling. Boom. Tiba-tiba benda tu tak ada dah. Hilang dengan gitu je. Nak kata benda tu pergi mana-mana, of course you akan nampak. Sebabnya tu kan jalan shortcut ke rumah dia, okay? Kalau tak masuk ke rumah dia, okay, mestilah tubik ke jalan utama tu. Tapi tak ada, kosong. Dan abah siapa kata tak ada dah biarlah, Maya masuk. Dia orang bertiga ni pun akaklah punggung masing-masing menuju ke pintu rumah untuk masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, hotel sekalinya dah lah lewat dah. Letih dah 3-4 hari tu cukup tidur. Tak masuk bilik belakang. Derek pergi dapur nak minum air dulu. Abah ni nak minum air kopi. Hok lain tu lagu tekuk lah duk mari luar kan. Lepas tu bila duk dapur ni, sambunglah buah. Dekat dapur dia orang ni, of course lah, ada satu pintu dapur. Buka pintu dapur tu nak masuk angin lah kononnya. Duduk sambung puah-puah ni, tiba-tiba Syah ni dia nampak macam ada orang dekat dengan pintu dapur dia. Bukan dekat, tapi daripada pintu dapur tu nampak di kejauhan ada orang duduk lambar ke dia. Dia tu macam galik duk tengok ke benda tu duduk lambar. Dia pun lambar balik. Bila ibu Syah tengok Syah duk lambar gitu, ibu Syah tu pun, "Weh Syah, mu duk lambar kau siapa tu? Apa ni?" Kena je kau lalu Syah. Tapi masa tu keadaan Syah ni 50-50 dah. Sedar tak sedar dah, dia macam dengar ibu dia tu duduk marah dia. Tapi at the same time fokus dia duduk dekat benda hok dia lambar tu.
Selepas beberapa saat dia dengar suara ibu dia jekoh dia tu, dia pun blackout. Tak sedar dah. Memang tak sedar terus. Sedar-sedar. Hak ni terus cerita POV ibu dia. Selepas Syah ni tak khabar, situasi sebenarnya adalah ibu Syah cerita Syah sejurus dia lambar tu, and then ibu dia jekoh, terus Syah nepik. Ibu yang macam kejut apa mu ni marah balik ke aku Lepas tu tersedarnya ibu dia Syah ni tak khabar adalah bila Syah nepik diulangi dengan hilayan. Dia nepik sekuat hati. Lepas tu dia ngilah. Masa ni memang super skala lah, super dengan cerita lepas. Ibu Syah ni pun terus pergi Syah, eret Syah pergi rumah nenek Syah. Sebab rumah Syah dengan rumah family dia ni agak sepik. Jadi kalau Syah gelepar ke apa, takut pun habis barang dalam rumah tu. Eret pergi kat rumah nenek Syah. Tak jauh mana lah rumah nenek Syah ni. Pergi situ sebab keadaan sini cerita center lah. Kawasan dia orang duduk ni dekat-dekat dengan anak beranak. Masa ibu Syah duk eret nak pergi rumah nenek ni, Syah gelepar juga. Dia tak macam pergi. Dia tahu dah moga nenek Syah ni boleh orang baca-baca sikit. Tapi kat ibu dia nak buat kan. Eret juga tengah-tengah malam pun. Eret tu. Tengah eret tu Syah duk nepik. Siapa kau sepupu dia orang lain tu sedar. And dia orang tu ubik lah. Tolong juga bawa Syah pergi kat rumah nenek dia ni. Lepas tu hok mana hok tak mari lagi tu, Abah Syah telefon. Sore-sore belakang kau sepupu Syah ni kata mari lah. Mari rumah nenek sementara. Minta tolong baca-baca sikit. Syah ni kena rasuk. Jadi tak lama tu sepupu-sepupu yang mari. Dan kemudian adalah sore sepupu Syah ni jenis berani sikit. Berkali dia ada ilmu sikit lah. Sepupu Syah ni pergilah dekat Syah. Dia pun tanya, mu nak gapo? Bapa mu nak budak ni Mula-mula benda hok dalam tubuh Syah tu tak respon dengan soalan tu. Tapi dia dalam keadaan duduk nepik-nepik. Berkali dia rasa panas berkali sebabnya ada sepupu-sepupu Syah pot darah ke apa tengah baca tu ke. Sepupu Syah hok special ni tanya lagi soalan yang sama. Selepas beberapa kali benda tu pun jawab. Jatuh tu dia kucar tempat aku. Aku tak ada ngenak pun dia. Aku tak ada buat gapo pun dia. Apa dia kucar tempat aku? Aku sakit hati ni. Biar padai muka dia. Anak dia sakit gini. Syah kecek gitu tu. Tangan ditunjuk tu adalah ke arah Abah Syah. Masa ni sepupu Syah pula tanya, tak apanya? Dia buat gano ke tempatmu? Tapi masa ni tidak berjawab dah soalan tu. Pendek ceritanya, sepupu Syah ni pun tanyalah si Abah, ada buat gapo-gapo kau dekat-dekat rumah tu? Abah Syah ni pun dengung mata. Dia rasa dia macam tak ada buat gapo hari ni. Tapi selepas beberapa ketika tu dia baru teringat 4-5 hari lepas dia ada nyipir. Dia nyipir dekat kawasan rumah dan belakang rumah. Dekat belakang rumah ni ada satu busut. Tak besar mana pun, kecil je. Tapi busut tu memang lama duduk situ. Jadi Abah Syah pun dengan rajinnya ambil caku lah. Caku busut tu pelegak-pelegak nak suruh jadi rata tanah. Oh, sebenarnya tu lah tepat benda tu. Abah Syah ni pergi kucar, pergi share nak tempat dia. Dia marah lah. Lepas tu dia duduk kucar atas rumah dulu mula-mula. Lepas tu dia rasuk lah Syah ni. Sepupu Syah pun baca lah satu ayat ni. Tak tahu ayat gapo, tapi macam bisa jugalah. Berkat dengan sepupu dia baca tu dengan izin Allah, benda tu tubik dengan gitu lah. Lepas pada benda tu tubik daripada tubuh Syah, Syah pun tersedar. Masa tu lah dia baru tahu. Sebabnya dia agak belum mula-mula. Dia buka mata tu, dia kejut. Dia tengok ramai orang duduk dekat keliling dia. Habis ada sepupu-sepupu dia tu. Rupa-rupanya dia baru tahulah dia tidak sedarkan diri tadi. Lepas tu dia bangun daripada tempat dia duduk baring tu. Dia tengok ke arah dapur rumah nenek dia. Dekat dapur rumah nenek dia, dia nampak benda yang sama hok lambai kau dia tadi tu. Benda tu ada lagi, and still lagi lambai kau dia.
Dia pun terus waktu cara waktu nampak je. Dia agak trauma sebenarnya. Boleh kata start dengan malam tu, beberapa minggu juga dia tidur dalam keadaan tak tutup lapu. Cerita kedua ni, Nini tak cerita, tapi kita dengar cerita daripada Tuwe Hasa. Dia share dekat voice. Cerita ni dikongsikan oleh Hasma. Dia follow Nini dekat TikTok mula-mula. And lepas ni kita tunjuk gapo hok dia nampak. Dia ada bagi video dan berserta dengan voice. Kita dengar dulu dia keset gapo, dia cerita gapo dah layar. Tak panjang mana pun. Saya awak layar lah betul dengan ni sakit tekuk atas ni. Okay, kita start dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nini. Waalaikumsalam. Ni Asma nak cerita sikit pasal satu video hok tular baru ni. Nampak satu pernah pakai pucung. Sebelum ada Asma buat video tu, ada kisah dia jugalah. Tapi sebelum tu Asma nak goyak dululah. Asma ni seorang yang sensitif sikit kalau bab-bab goyak ni. Asma sensitif dari segi rasa, dia juga nampak lah mudah. Okey, Asma nak cerita sebelum Asma boleh rakir video tu. Sebelum tu kemungkinan dalam pukul 1 ataupun pukul 2 pagi gitu lah. Masa tu muka Asma ke payah tidur sikit malam ni, memang jarang sangat lah tidur malamnya. Dalam pukul 2-3 pagi tu Asma duduk di bilik, tengok telefon, duduk main TikTok, Facebook. Macam kalau lah, macam kehidupan rutin harian lah. Siapa masuk tu Asma suruh gerebah kenaling. Jadi gerebah kenaling ke apa, macam ada sesuatu yang tak kena. Lepas tu Asma pun suruh nak minum air, nak tubik luar lah. Asma pun tubik luar mata tu. Asma ada bau benda yang busuk, terlalu busuk, macam binatang mapu gitulah. Macam tikus mapu gitulah. Memang busuk-busuk sangat lah. Lepas tu Asma pun duduk sok macam sapoh kau. Duduk mikir dulu lah sapoh kau gapo ni. Tengok muka sapoh tahu dah beres, tak ada masalah. Memang busuk sebutir rumah bau. Duduk sementara tu mari pulak lalak hijau jenis besar. Jenis macam lalak utai gitu. Besar lah. Lepas tu mungkin lebih dari 10 ekor gitulah. Banyak lah. Lepas tu Asma pun kata lalak mari duano ni. Dah lah pukul 2-3 pagi ke. Weh, pelik. Masa yang sama juga Asma cari-cari jugalah bau tu mari mana. Lepas tu Asma pun buka lah Nelo gapo, pitu gapo, niat waktu nak ambil lalak tu lah. Itu sliding tu. Duk sementara lepas tu, tapi dalam masa yang sama Asma tak sok lah moga-moga lain. Duk sok macam benda-benda mampu gitulah. Duk sementara tu Asma bunyi sayuk-sayuk je suara. Aku ni Wak tak tahu lagi. Macam Asma Wak tak tahu apa lagi lah. Duduk musim masuk di bilik semula. Duduk congok atas katil. Duduk nunggu mikir lagi ni. Lepas tu kau gerebah lagi. Aku pula debah. Bunyi pulak suara. Aku ni. Asma pun aku takut. tak sedap duduk ni. Tubik luar. Telefon duk tangan dah. Telefon dah di tangan semua dah. Tubik luar. Buka sliding. Tempat Asma duk healing semua tu. Tengok kiri tak ada gapo, tengok kanan tak ada gapo. Pas bunyi pulak. Aku ni. Lepas tu Asma pun duk cari-cari lagi. Cari. Sekali biasanya Asma akan nampak
dekat pokok, satu pokok beradap betul-betul rumah tu. Sekalanya Asma berhis sangat nampak benda-benda situ. Tak ada situ. Lepas tu Asma pun tengok straight dekat lorong tu. Asma nampak macam putih gitu. Muka Asma tak nampak macam tak nampak mana jauh ke. Duk ingat ko guning ko, kain ko ataupun tunggu ko gapo. Tengok ndak lama ni. Lepas tu bunyi bisik ke pula. Oh, aku. Rupa-rupanya dia dah. Asma pun gapo lagi ambil telefon, ambil video gapo. Lepas ambil video gapo tu, Asma cubalah untuk berkomunikasi dengan dia gapo. Nak kecek kira lah. Lepas tu adalah sedikit storynya. Bahawasanya tepat tu mungkin dia nak sudi Asma, dan juga dia nak sapa sesuatu lah ke Asma ni. Dulu situ tu macam tempat khamak juga, tempat persenggahan. Adalah pihak-pihak orang kata ada pakak tertentu lah. Jadi Asma tak nak buka secara mendalam lagi lah. Ada pangkat lah. Jadi dia mengatakan ramai golongan hak lebih suka dan juga lebih percaya yang mendalami ilmu-ilmu spiritual hak gi mohong situ. Ada yang gi minta nombor ekor, ada gi mohong bagi-bagi alegori, ada macam-macam lah. Jadi ada pihak yang tidak bertanggungjawab tu, ada yang salah guna dan juga tidak menepati perjanjian antara manusia dan juga alegori lah. Jadi nak royaknya gitulah kisah nya. Nak boleh ko Asma nampak pucung tu lah. Ada story dia gitulah. Ni selebih kurang harap ni pehe dia juga mendalami lah. Tak seram mana pun, cuma nak royak story lagu tu lah. Okey, ni serta ke video ni untuk tontonan saya awak. Itu. Apa tu? Halulululu. Wih. Halulululu. Halulula sangat mu ni. Wih. Video ni pendek lah, tapi napuk saya mu. Nampak tak? Tengok sekali lagi. Itu. Apa tu? Halulululu. Molek dia di situ. Hati. Untuk information saya awak, benda ni jadi dekat area Wakacei. Tak boleh nak ayak lah tempat dia direct tu kat mana. Ni Asma minta untuk rahsia ke. Ni bukan kali pertama sebenarnya Asma kena benda-benda lah macam ni. Dia ada jugalah share beberapa gambar aku ni. Antaranya dekat beranda dia ni tak ada apa-apa. Maksudnya beranda dia ni just ada grill, tapi ada satu balai tu dia terbunyi sesuatu dekat beranda dia. Dia buat cerita lah ke. And dia nampak benda ni. Saya tengok. Nampak tak? Walaupun tak jelas, tapi Asma tahulah dia punya beranda tu kosong ke, ada gata benda ke tak tu adalah penanggal. Lepas tu ada satu lagi video Asma tapi bunyinya kurang jelas. Hatilah. Kita minta editor kita dah sikit sound. Video ni dia bunyi ada macam suara baby betul-betul tepi nelo dia. And dia record lah. Saya tengok dah.
Hasma ni dia memang sebenarnya agak banyak lah dengan perihal makhluk-makhluk halus ni. Boleh kata benda tu attract dengan dia. Tapi dia jarang bercerita sebabnya yalah benda-benda ni tak semua orang boleh terima. Dan ni nak pesan juga kat saya awak, benda-benda lagu ni janganlah taksub sangat. Kalau percaya gak percaya, kalau tak percaya gak anggaplah saja ini sebagai hiburan. By the way, terima kasih banyak-banyak kepada Hasma atas effort untuk share juga cerita ni kau ni. Dan terima kasih di atas video dan juga gambar-gambar yang telah dikongsikan. Jadi setakat ni lah untuk hari ini. Kita jumpa dalam video seterusnya nanti. Okay? Okay, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Selepas beberapa saat dia dengar suara ibu dia jekoh dia tu, dia pun black out. Tak sedar dah. Memang tak sedar terus. Sedar-sedar. Hak ni terus cerita POV ibu dia. Selepas Syah ni, okay. Selepas ibu Syah ni memang pada